Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Aidilfitri adalah hari kegembiraan buat umat Islam. Ianya seharusnya disambut dengan penuh kesyukuran. Kesempatan menyambut Aidilfitri perlu diisi dengan perkara yang boleh mengeratkan silaturahim, seperti amalan ziarah menziarahi. Jika ada persengketaan sebelum ini, berdamailah. Jika ada kesalahan sebelum ini, maafkanlah. Jika ada terasa hati, berlapang dadalah. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Dalam hadis yang lain, Nabi juga mengingatkan, tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Sama-samalah kita menjaga silaturahim di hari dan bulan yang mulia ini. Kehidupan lebih baik bersama. Wallahu a'lam.